Ramai-ramai gitu. Apa? Pelik kan? Orang zaman sekarang ni dapat call pun boleh senyum-senyum. Oh. Dapat call je pun dah boleh senyum. Bercakap hadap sini bah. Sayang, ya iya sayang. Fokus nak ibadah tu. Alah, nak main-main kejap je pun. Boring lah ni, boring lah. Tak sporting lah. Stop, Adik. You really need to stop. Once I flight, you really need to stop. Tak sporting lah. Marah pula. Bella Astila dan Didi Astila berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Kejutan manis berlaku di lapangan terbang buat peminat-peminat bas apabila melihat kelibat YB Syed Saddiq turut hadir untuk menghantar mereka. Lebih menarik, semasa sesi siaran langsung yang dilakukan oleh Didi Astila, Bella telah menerima panggilan daripada YB Syed Saddiq yang membuatnya tersenyum lebar. Kak Bella risau nak baca komen tau. Okay, Didi datang dah. Okay. Oh, jangan. Dia pijak ya Allah. Dia pijak. Dia pijak back pindah. Ui, belabur saya punya baju. Panjang betul. Balik dah lah. Siapa ada kat airport tadi, tahulah ada ke tak. Jam berapa flight? Oh ya kan. Dia dalam 1.20 begitu kami masuk lah. Ada putih di pipimu. Mana? Jangan ini jerawat nih, jangan kau tegur. Nanti kau dapat juga tuh jerawat. Mas kau. Didi dah balik KL ke? Ya, Didi baru sampai KL tadi. Kau Didi kat Brunei. Baru sampai KL pukul 7 tadi. Balik rumah, packing je, lepas tu datang airport lagi. Saya pun dah terikut-ikut penyakit Kak Bella ni yang asyik dekat airport je. Tengok dah story hours Thank you Dragon. Kita tengok story hours. Korang ramai-ramai kita. Apa? Pelik kan? Orang zaman sekarang ni dapat call pun boleh senyum-senyum. Oh. Dapat call je pun dah boleh senyum. Sekejap saya tukar. Saya flip kamera Nak tak korang? Korang tak saya flip kamera? Saya flip kamera nak tak? Nak? Okey, kejap Kak Long, bercakap hadap sini bah. Sayang, ya iya sayang. Fokus nak ibadah tu. Alah, nak main-main kejap je pun. Boring lah ni, boring lah. Tak sporting lah. Stop, Adik. You really need to stop. Once I flight, you really need to stop. Tak sporting lah. Marah pula. Tak, usik sikit je pun. Tak ada usik. Jangan risau guys. Kak Bella buat masa sekarang dia tak akan marah. Dia marah-marah manja je. She in her not marah era. Susah untuk dia marah.
Ini ni kenapa dahsyat tak turun? Macam terturun. Saya dah tidur. Saya tidur dalam flight. Kak Bella ni yang tidak tidur. Tak tahu bila last dah tidur. Tak tahu. Memang saya pun dah lama tak nampak dia tidur. Kak Long, bila kali terakhir Kak Long tidur? Orang tanya. Ada apa? Dalam flight tadi masa balik dari Sabah. Ya Allah, itu dikira tidur ke? Itu nap. Sejujurnya bukan korang tau. Haryo sebagai adik pun saya terkejut bila dia pergi KK. Dia buat KK tu macam Shah Alam je. Tapi yalah, kerja kan. So kena buat lah. Bukan korang je, saya pun. Kita semua manusia biasa. So it's normal untuk kita ada rasa macam dia tak tidur ke? Macam judge macam dia tak tidur ke? Tak ngantuk ke? Bila dia tidurnya macam tu lah. Tapi sebenarnya busy is good. Kan, rezeki. Mana nak tengok story hours? Korang tu ada orang tanya tu, mana nak tengok story hours? Okeylah. Saya nak tutup live dulu. Sebab now almost 1:20. Mabuk aku. Ya Allah, sini banyak makanan. Tapi macam tahan diri daripada tak makan banyak tu. Sebab nafsu. Okay. Okay guys, saya akan bertukar mood saya menjadi behave. Okay, bersesuaian dengan pakaian saya. Baiklah, terima kasih kerana tengok live saya yang hanya sekejap ni, yang tak sampai 5 minit saya rasa. Semoga korang semua jangan lupa untuk sahur, okay? Tahu? Baik pula cara cakap macam tu. Jadi kan tutup live. Tahu? Okay? Bye guys. Jangan tidur lewat. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.